para calon guru cemerlang yang dikasihi sekalian. Okay, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izinnya dan kurnianya dapat kita bersama untuk petang ini dalam taklimat pemantapan PDP berpandukan SKAS Standard 4, terutamanya kepada bimbingan lah, salah satu taklimat bimbingan juga kepada calon-calon guru cemerlang yang bakal akan diverifikasi di lapangan. Okay, tahniah saya ucapkan kepada calon-calon yang telah berjaya melepasi tahap pertama dan akan diverifikasi di lapangan oleh Nazir. Okay, so untuk makluman semua, taklimat ini kita fokuskan kepada PDPC lah, PDP kita, kerana sebelum ni kita ada buat pada 11 Jun hari tu ialah pemantapan dari segi pendokumentasian dan pembentangan. Jadi hari ini kita amat betul lah kerana kita ada penceramah jemputan kita yang tidak asing lagi yang merupakan cikgu yang tak pernah lokek dengan ilmunya dalam perkongsian di media sosial dan juga melakukan juga mentoring kepada guru-guru cemerlang negeri-negeri lain atau Malaysia. 100 lebih jugalah di bawah mentoring beliau. So jadi hari ini kita dah dia orang kali, kita kena jemput dia lah. Mana boleh dia bagi ke orang lain kan, dia kena bagi kita juga. Okay. So hari ni saya menjemput Cikgu Khairi Azmi untuk berkongsi dengan kita tentang PDPC yang mantap berpandukan SKAS Standard 4. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Dia atas jemputan ini. Okey, cikgu-cikgu sekalian, terima kasih sebab hadir hari ini. Tahniah jugalah kepada cikgu-cikgu yang terpilih, yang layak diverifikasi. Saya dengar kata yang calon yang memohon 80 orang yang negeri Perlis lah. Calon yang terpilih berapa orang tu cikgu dia? 38. 38 orang. Wah, kan. So cikgu tanyalah sebab cikgu 38 orang yang yang hebat lah sebenarnya. Bila cikgu dah terpilih dengan terpilih tu sebenarnya cikgu dah layak dah. Cuma kadang-kadang tu, bukan kadang-kadang, markah nanti tu menentukan cikgu, markah dinilai Nazir tu menentukan cikgu berada di kedudukan berapa. Macam tu lah kot. Dan dia tak ada kuota subjek atau semua. Jadi bila katalah pada tahun ini mereka nak katalah yang DG11 ke dia nak kata 100 orang. So kita cuba buat yang terbaik sehingga dapat katalah dalam 100 orang dalam ranking markah tu kita dapat kata nombor 80 contohnya, nombor ke 80. So dapatlah. Jadi antara tujuan hari ini kita nak kongsi, nak buat sharing tu ialah markah, nak skor markah PDPC lah cikgu, sebab PDPC ni markah paling banyak lah. Walaupun cikgu seorang kita panggil pembentang di seluruh dunia ke apa kan, tapi PDPC cikgu lemah, memang cikgu tak akan dapat GC. Macam tu lah, dia macam PDPC itulah the main lah, dan kita pun mohon guru cemerlang pun itulah penilaian yang nak diutamakan, iaitu kemenjadian murid kita dalam kelas lah. Okey, saya nak share bahan. Saya share standard SKAS lah cikgu. Saya share standard SKAS tu, cikgu pun boleh rujuk cikgu punya standard tu. Dia ada 1 sampai 4 lah, tapi sebenarnya yang arif tentang standard ni adalah SIC lah. Saya nampak dekat sini
Cik Man kata dia. Cik Man, Cik Ta dah. Mereka pakar lah bab standard ni. Cuma saya ambil ni dalam konteks apa yang selalu cikgu kurang markah lah. Bila saya tengok diri saya selalu tengok kawan-kawan, bila kita cerak kawan-kawan, kawan-kawan terkurang dekat sini rupanya. Jadi kita kalau boleh semua markah kita nak skor. Kalau boleh tu 90 ke atas lah penilaian daripada Okay. Okay, so saya share dulu, share screen saya buka dulu. Saya share screen, entire screen. Okey dah. Ni cikgu kena biasakan dengan inilah standard 4 ni. SKPM kualiti at sekolah standard 4. Dulu kita panggil SKPMG kan. So sekarang ni kita panggil SKAS. Okey, SKAS standard 4. Jadi cikgu kena kuasai ada 6 kalau tak salah. 6 4.1 sampai 4.6. Okey. Kalau cikgu tengok dekat saya ni dah berapa kali saya duk ulang-ulang check kawan-kawan lah. Check diri sendiri, check kawan-kawan. Saya conteng sini, saya conteng sana. Saya minta maaf lah. Tak apa, saya pandang balik. Okay, alright. Okay, so yang pertama ialah guru sebagai perancang lah. Nazir pun akan bawa inilah cikgu. Rubrik dia, Nazir akan bawa ini sebagai penilaian. Sebagai bahan penilaian lah. Instrumen penilaian. Okay. Jadi guru bertindak sebagai perancang, standard quality, guru merancang. Dia istilah dia merancang ni, kalau saya boleh besarkan sikit. Saya besarkan sikit. Okey. Guru sebagai merancangnya. Yang ini maksud dia RPA cikgu pun dah kena bagus. Sebab ada markah cikgu. Ada menti-menti tanya, kalau saya nak buat RPH yang biasa saya buat tu okey tak? Okey. Nazir pun kalau tanya Nazir pun, Nazir kata pakai je RPH yang selalu cikgu buat. Sebab Nazir nak tengok natural cikgu tu. Tetapi kalau dalam konteks standard ni, S4 ni, tips daripada saya, jangan cikgu, jangan ambil RPH yang biasa. Sebab cikgu awal-awal dah cikgu tak akan dapat markah yang bagus dah. Sebab awal-awal dia nak tengok cikgu pandai merancang ke tidak. Jadi objektif kita buat BKI ni nak skor kan, nak skor PDPC kita tu. So kita kena faham S4 ni untuk skor lah. Okay, so tips yang pertama sekali, cikgu jangan buat RPH yang biasa. Cikgu kena buat RPH yang ikut standard S4 ni, lebih selamat lah. Lebih selamat. Saya tak katalah cikgu boleh skor juga, tapi bagi saya tu cikgu nak kurangkan risiko tak ada markah tu. Kurangkan risiko tak ada markah. Okey. So ni saya padam dulu. Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, kat
Cik padam semua dulu. Okey, Nabi alright. Cikgu tengok dekat sini ada tiga sebagai perancang. Okey, cikgu kena sediakan RPH yang ada objektif yang boleh diukur. Okey, saya zoom kat sinilah sebab ada setengah cikgu guna phone kan, jadi dia kecil. So menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur. Okey, objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai. Yang ini pun nampak tak? Dekat sini markah dia objektif kena boleh diukur dan sesuai. Okey, tip dekat sini pula ialah kalau kita ikut yang Perlis punya lah. Perlis punya ni itulah kata alhamdulillah Perlis ni sentiasa ada di sisi membimbing kita lah. Perlis kita pakai ABCD lah cikgu. Dia bukanlah official tapi model ABCD ni sangat sesuai untuk cikgu nak skor part ni. ABCD. A audience, A audience, B behavior, C condition, D degree. Kenapa saya kata sangat sesuai ABCD ni? Nanti cikgu boleh cek lagi lah dalam banyak di internet rujukan-rujukan ABCD ni, dan kalau tak salah kita pun sektor pembelajaran pun ada keluarkan juga tentang ABCD ni. Jadi yang pertama sebab apa sesuai ABCD, dia ada pembelajaran terbeza. Cikgu tengok yang 4 ni dia ada pembelajaran terbeza. Saya ringkaskan jadi PT lah. PT ni pembelajaran terbeza. Okey. Cikgu jangan takut pasal ni. Kalau cikgu tengok selepas-selepas ni dia ulang-ulang je yang sebelah 4 ni. Okey. Yang pembelajaran terbeza. Yang kedua, masa yang ditetapkan. Okey. Kalau objektif cikgu tak cantik, aktiviti cikgu pun dia akan seiring tau. Jadi cikgu akan atur aktiviti yang tak cantik juga. Bila aktiviti tak cantik, dia akan kacau masa ni cikgu. Masa ni sangat mencemburui guru ni lah, calon-calon ni. Sebab kita ada banyak benda nak buat tapi banyak benda nak dinilai dalam standard ni, tapi dalam masa yang sama kita terikat dengan masa yang sangat kritikal. Kecuali cikgu KV lah, saya tengok jadual cikgu KV dia apa, berapa jam ke, 4 jam ke, 3 jam ke. Yang tu banyak jugalah masa dia sebab dia banyak kena buat praktikal kan. Tapi cikgu lain ni habis sangat tu 2 masa, 3 masa dekat tu je. So sangat kritikal. Okey. Kemudian mematuhi ketetapan kurikulum lah. Yang ini kita akan ikut DSKP. Kita akan ikut standard kandungan. Kita akan ikut standard pembelajaran. Dan yang ini pun bersyukur juga RPH kita yang Perlis punya, dia auto dah. Kita masukkan nama subjek kita masukkan tu, dia ada dah. So yang tu cikgu tak payah risau lah. So dia insyaAllah yang ni boleh dapat markah, yang ni boleh dapat markah. Okey. Yang ini yang saya akan orang kata apa? Highlightkan hari ni lah. Kira cikgu kena jaga hari ni. Berbagai aras peruntukan masa ni. Sebab ini isu besar untuk semua calon lah. Bagi saya isu besar lah. Aras masa. Masa ada kaitkan dengan aktiviti lah. Okey, so ABCD ni A audience, B behavior, C condition, D degree lah. Degree ni lah penyelamat pembelajaran terbeza ni. PT ni dekat degree ni. Okay. Degree ni dia memang bagus untuk PT, untuk highlightkan PT, iaitu salah satu kalau cikgu rasa susah sangat macam mana nak highlight PT tu, cikgu ada satu Nazir Perlis lah, ketua Nazir cikgu Munshi. Lepas tu dia dah pindah lah di Kedah kan. Tapi dia kata
paling senang dia kata, paling senang perkataan ni cikgu. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Itu. Kalau cikgu masukkan sekurang-kurangnya cikgu, okey, katalah benda tu cikgu nak capai 4 kriteria pada hari itu, 4 jenis ke, 4 faktor ke, sekurang-kurangnya berapa? 1 ke. Jadi menunjukkan pelajar yang paling lemah dalam kelas cikgu pun dapat 1 pun dah capai objektif pada hari itu. Dulu kita selalu letak dalam kriteria kejayaan kan. Tapi kriteria kejayaan tu pun dia tak highlight pun berbeza, dia sebut bilangan-bilangan yang nak dicapai tu. Tapi yang kalau guna ABCD ni, cikgu ambil perkataan sekurang-kurangnya lah, macam tu. Okey. So, yang kedua pula, dalam rancangan cikgu ada tak pentaksiran? Pentaksiran pula. Okey, tu saya kata tadi tu, cikgu kalau cikgu ajak macam biasa, kadang-kadang kita boleh macam mentaksir tu, orang kata kita boleh tunggu habis dulu projek tu, baru kita mentaksir. Yang tapi sekarang ni dia nak berjalan serentak. Kalau maksud dia macam ni, berjalan serentak ni, pentaksiran formatif lah. Maksudnya dia nak bagi kita buat juga pentaksiran formatif. Capai dah objektif hari ni. Maksudnya kena sukat hari ni juga. On that day juga. Pada hari itu ada tak kita menentukan pentaksiran. Okay, kalau kita tengok pun sama juga tadi dia ulang balik dah. Berbagai arah, tingkah masa, ikut ketetapan. Tapi dalam pentaksiran ni pula, lagi kat bawah-bawah tu, tak boleh satu pentaksiran saja, satu jenis saja. Dia kena pentaksiran dari segi observation, satu. Pentaksiran pemerhatian, pentaksiran dari segi hasil murid, pentaksiran dari segi pembentangan. So dia kena ada lebih pada satu baru boleh dapat skor markah tinggi lah. Tapi kita ni betul lah istilah kalau kita boleh cakap kat Nazir manalah dan semua benar. Dia Nazir dia tak kata apa tapi dia senyum lah. Sebenarnya kena bagi dan. Orang pelik, orang utara dia banyak perkataan dan. Tak dan kena bagi dan. Okey lah, so menentukan kaedah pentaksiran, so kena ada. So dan dalam RPH kita juga yang inilah apa ABM ke BBM kita, TMK kita ni baru ni ada apa, ada bengkel TMK kan, Cikgu Nazar buat memperkasakan apa TMK dalam PDP kan. So semua benda ni pun kena kemas juga. Maksud dia kita bahan yang kita nak berperang, kita istilah dia berperang dengan murid lah. Jadi kena, bukanlah berperang sebenarnya, nak mengazak tu bahan kita pun kena padu juga cikgu. Jadi RPH yang kita nak buat ni, tak tahulah dalam lesson study, istilah menghasilkan RPH ni dia memang kena kolektif. Kolektif ni dia kena ambil pada pelbagai sudut dan sebagainya, pelbagai isu dan sebagainya, baru akan dapat satu RPH yang bagus cikgu. Jadi Nazir nak RPH yang kita buat ni, bukanlah habis, Nazir nak PDP yang kita nak rancang ni, PDP yang sangat bagus, sangat orang kata apa, sangat tersusun, sangat lengkap, macam itulah. Kalau ikut rubrik inilah, kalau ikut rubrik ni. So cikgu pun kena ada ABM, BBM, BBB, TMK yang menarik jugalah. Menarik dan dia panggil apa? Kena pada sasaran. Okay. Ada satu Nazir dia bagi contoh. Cikgu Musi jugalah. Cikgu Musi banyak bagi perkongsian, dia kata apa? Ada cikgu, dia nak buat TMK, dia guna buku teks. Dia guna buku teks digital. Jadi budak semua dalam kelas tu bukan semua ada tablet lah, bukan semua ada phone, ada Android kan, phone lah sebagainya. Jadi
satu kumpulan ada satu saja. Lepas tu cikgu tu suruh rujuk buku teks dalam digital tu, bincangkan benda tu lah. Jadi daripada buku teks yang dipegang oleh cikgu, dipegang oleh murid tu, yang setiap seorang ada, jadi susah pula. Ini saya kata strategi tak kena ni. Jadi susah sebab murid 5 orang 6 orang duk komun dekat satu tablet yang skrin kecil saja. Kan? Nak buka buku teks tu kan. Bila kawan ni ambil, kawan ni tak boleh tengok. Kawan ni. Jadi TMK pun tak kena. Walaupun nampak digital tu memang digital, tapi digital yang tak menepati apa yang dimaksudkan TMK ni. Okay. Ada juga cikgu ni dia banyak guna benda maujud, tak banyak sangat digital tu. Tapi dia untuk aktiviti dia pasang lagu yang suspend, nak suruh budak cepat sikit. Yang itu membantu cikgu. Nazir kata membantu sebab dia suruh budak tu fokus buat kerja tu, masa nak habis dah ni. Dia pasang. Jadi dia main lagu tu ding 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 macam jauh nak pergi makan kan. Ding 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 ding. Jadi budak pun kalut lah, separuh mati lah. Weh cepatlah 3 kali kumpul lah. Jadi benda macam tu memang membantu. Walaupun simple je. Okey, itu dia. Okey, kita pergi sebagai guru sebagai pengawal pula. Okey. Tadi guru sebagai perancang, sekarang kawal pula. Okey, bila cikgu dah rancang, cikgu boleh tak mengawal rancangan cikgu tu menjadi. Ada orang tak berapa faham dengan guru sebagai pengawal. Dia ingat bagi kawal suruh budak duduk diam tu, itulah guru pengawal yang boleh dapat markah tinggi. Tapi Nazir kata tak, guru pengawal ni dia boleh kawal perjalanan PDP dia tu cantik dengan masa, dengan apa yang dia rancang tu menjadi, bukanlah menjadi satu patut tu, tapi jatuh terletak elok. Kalau perempuan kan dia kata tudung tu jatuh terletak. Terletak. So dia macam mana dia nak kawal tu, yang ni ikut kebijaksanaan cikgu tersebut lah. Okay. Nampak dia istilah kawal tadi, salah satu takrifan kawal, mengelola isi pembelajaran tu, yang dirancang tu dengan baik. Nampak tak? Okey, mencapai objektif, nampak? Dia balik kepada objektif tadi, tu sepertinya objektif ABCD itulah. Okey. Saya sekarang ni orang kata cuba tolong menti-menti dari seluruh Malaysia untuk semak lesson plan dia pun. Tapi apa yang saya dapati 80% gagal tulis objektif tu, dah gagal lah. Sangat membimbangkan saya lah sebagai mentor nak tengok menti berjaya. Sangat membimbangkan sebab objektif pun dah gagal ditulis dengan baik lah. Okay, so harap-harap cikgu boleh kuasai macam mana nak tulis objektif guna model ABCD. Okay, lepas tu macam biasa ada pembelajaran terbeza. Ada dari masa ke semasa ni, itulah cikgu kena kawal dari awal sampai habis tu, sentiasa fokus kepada konten cikgu lah. Alright, ini saya rasa cikgu semua dah pakar lah bahagian ni, saya rasa lah. Okay, yang mana ni kita boleh bagi laju sikit. Okay, mengolah masa, ni masa, nampak tak? Dia ulang balik yang tadi, masa mesti jatuh elok. Okey, pengalaman saya dekat sini pula, kebanyakan menti yang buat kelas selalu
tak semua kumpulan dapat present. Kalau buat dalam bentuk presentation lah, tak semua kumpulan dapat present. Jadi cikgu kena fikir balik aktiviti presentation tu macam mana nak bagi kumpulan semua dapat present. Kadang-kadang cikgu terpaksa 2 kumpulan saja dapat present. Ada 4 lagi kumpulan duk menanti, cikgu terpaksa tutup. Sebab cikgu kena ada buat rumusan ataupun refleksi baru dapat markah tu. Tapi malangnya dekat sini kalau cikgu bentuk 6 kumpulan, cikgu 2 kumpulan, cikgu dalam bahaya. Bukanlah salah dia tak present tu, tetapi cikgu sebaik-baiknya sama ada 2 jalan lah. Satu, cikgu akan pilih 2 kumpulan saja, cikgu nyatakan dekat RPH tu siap-siap. Tetapi orang kata apa, macam tidak adil untuk cikgu, orang yang tengok lah, saya sebagai kata orang tengok PDP cikgu, macam tak adil. Kesian kumpulan lain semua tu tak ada bentang. Tapi tadi cara pertama tu nampak macam okey dalam RPH. Tapi tak berapa okey bila kita tengok kumpulan lain tengah struggle tadi duk ni nak dapat hadiah tapi tak dapat peluang. Contohlah sebab tak diberi peluang. So antara kaedah tips yang lain ialah cikgu tentukan mereka bentang tu, kalau ada 6 faktor, cikgu bagi tugasan kumpulan tu 6. Satu kumpulan 1 saja. Itu pun dikira pembelajaran terbeza juga sebab cikgu dah asingkan konten-konten tu. Okay? Cikgu membezakan bagi seorang 1. Satu kumpulan 1 saja. Tapi dalam satu tu adalah cikgu punya requirement tu. So, jadi akhir sekali bila cikgu rancang elok, semua kumpulan dapat bentang dengan baik. Okay? Kemudian, okay, memberi peluang kepada penyertaan murid. Dekat sinilah, nampak tak? Dia ada sequel dekat yang atas tadi. Nampak tak? Cikgu tak bagi peluang dekat semua murid. Murid aktif tu ya, tapi yang ini maksud dia ni, kalau cikgu rancang mereka kena bentang, mereka kena bagi semua dapat bentang. Okey, saya ambil satu lagi isu macam cikgu akan buat gallery walk sebab nak dapat markah kolaboratif semua tu kan. Gallery walk, puzzle walk, lagi one state, another kid stray kan. Cikgu memang boleh, tetapi cikgu kena ingat juga mereka tu akan bergerak dari kumpulan ke kumpulan untuk dapatkan maklumat. Jadi cikgu kena tengok kalau ada 7 kumpulan, berapa minit akan pergerakan dari satu kumpulan ke satu kumpulan tu. Okay next, okay next, okay next. Itu pun kawal juga tu. Cikgu tak boleh biar satu kumpulan tu lama stay kat situ. Jadi akan terbantuk kumpulan lain tu untuk dapatkan maklumat daripada kumpulan lain. So, itu saya cakap tadi tu. Apa aktiviti yang cikgu nak buat ni, cikgu kena nampak dah gambaran pada hari kejadian tu nak bergerak. Kawalan yang cikgu nak kawal tu, okey, dah seminit, next, pergi ke kumpulan lain, dah seminit, pergi ke kumpulan lain. Kan? Kena pastikan habis lah, tour dia tu habis. Gitulah. Lepas tu, okey, habis lah. Ada lagi guru sebagai pengawal ni. Nampak? Yang ini pun, yang ini memang saya rasa cikgu kena alert dari segi by individu lah. Okey, dan cikgu Mawada ada tulis mesej kat sini, saya baca pula. Berkaitan dengan terbeza terbagi pihak kumpulan atau fakta, adakah kita kena maklumkan nanti? Ada, bukan. Cikgu tulis terus dalam RPH tu. Senang, terang dan jelas. Cikgu tulis terus dalam RPH tu, satu kumpulan akan dapat satu fakta. Macam tu. Nanti mereka akan bergabung tadi dalam gallery walk dan sebagainya. Okey. Dalam pembentangan. Okey. Okey, kita balik dari sini. Mengawasi komunikasi murid dalam PDPC. Yang ini macam ni. Yang ini kalau dalam lesson study, kita banyak tengok
respon murid cikgu. So respon murid ni dalam kumpulan cikgu atok tu, cikgu kena pastikan semua ada peranan. Kalaulah cikgu suruh lukis apa peta minda, peta writing tu, cikgu tengok saat ni kalau cikgu tak tengok betul-betul, satu budak tu kerja dia duduk lukis dia kan. Ada budak lain pula duduk silang tangan lagu tu lah, duduk tengok kawan yang lukis. Jadi cikgu ada masalah tak dapat markah dekat sini lah. Jadi macam mana nak buat benda ni? Waktu cikgu bagi kumpulan tu, cikgu ambil ni kaedah ni, role and play ke apa? Wow. Tu dia tak cantik saya tulisan. Saya tulis dengan mouse cikgu. Role and play lah. Nak bagi selamat tang sini, bagi semua budak kena sembang. Macam mana nak bagi semua budak kena tahu dia nak kena sembang apa? Cikgu kena cipta modul khas untuk bagi mereka bersembang lah. Sebelum nak bentuk setiap kumpulan tu akan dapat modul yang tujuan dia yang ni. Bagi mereka semua kena ada peranan. Nama ahli kumpulan, lepas tu ahli pertama kena buat apa, ahli kedua kena buat apa, ataupun kena cari bahan apa, kena buat apa. Itu cikgu saya serah dekat cikgu pakar konten cikgu lah. Tapi modul ni, tujuan buat modul ni nak bagi yang ni. Bagi dapat tu. Aku nak kena cakap apa ni? Dia kena tanya kawan dia hak pandai sikit, kawan dia hak pandai pula tolong dia. Lah cakap lagu ni lah contohnya. Ada komunikasi lagu tu, cikgu dapat markah tinggi lah. Tapi kalau cikgu bagi je kumpulan, tapi ahli kumpulan tak aktif pun, cikgu ada masalah. Markah, risiko markah cikgu kena potong lah. Tak dapat 4 lah. Dapat 1, 2 atau 3 saja. So itulah pentingnya cikgu kena rancang dengan baiklah. Okey. Mengawasi pelakuan. Yang ini pelakuan ni ialah kadang-kadang murid terlebih excited. Cikgu buat set induksi sangat menarik, terlebih pula, dia pula terlebih gula itu. So cikgu kena kawal lah. Tapi bagi saya yang ini cikgu semua duk biasa buat dah. Baik, apa orang kata, behave anak-anak semua behave. Alright. Menyusun atur kedudukan. Yang ini cikgu selalu buat lah. Macam bila kita dah bentuk kumpulan, memang dia akan duduk dalam kumpulan masing-masing lah. Cuma yang ni saya nak share sikit di Jepun. Saya pergi tengok kelas dia. Ada kumpulan tu ramai, ada satu orang ni, satu budak ni tak duduk mana-mana kumpulan. Jadi saya kata, hai, cikgu ni tak tahu PAK21 ke? Saya ni lah sebagai observer kelas tu. Tapi bila habis kelas, cikgu tu kena buat refleksi lah apa yang dia buat dalam kelas tu. So kami pun dengar lah. Dia kata macam ni, ada budak memang tak boleh bekerja dalam kumpulan. Yang ni Jepun kan dia, kalau depa lesson study ni depa kaji betul-betul attitude budak tu. Dia kata dalam kelas ni ada satu budak ni dia memang tak boleh kerja dalam kumpulan. Dia memang tak boleh. So dia akan duduk sorang-sorang. Betul aktiviti kumpulan dia akan duduk sorang-sorang. So cikgu dia yang faham murid dia bagi budak tu sorang-sorang. Dan yang kami ni yang tak faham, kami kata, hai, tak ada PAK21 lah lagu ni. Tapi dia lain cikgu. So yang ini pun saya nak sentuh sebab saya tengok ni menyusun atur kedudukan murid. Nak habaq kata cikgu arif tentang kelas cikgu lah macam tu. Okey, melaksanakan aktiviti pembelajaran menyeronokkan. Ini fun learning lah. Yang ni cikgu kalau boleh cikgu kena ada fun learning lah. Tak boleh inilah kena banyak ada game, ada apa lagi? Ada activator, apa-apa program yang macam tu lah. Energizer kan. Semua tu dia nak bagi murid seronok lah. Okey, guru sebagai pembimbing pula. Okey, tadi dah rancang, lepas tu kawal, lepas tu bimbing. Nak bimbing apa pula dah. Okey, bimbing ni yang kat sini lah, saya terus kepada sini.
Saya padam dululah niat ni. Tu dia. Okey, guru sebagai pembimbing. Yang pertama, saya hilang pula saya punya skrin ni. Siapa hilang pula? Okey. Minta maaf no. Saya tak tahu, mungkin kena kilat kot ni. Kat sini hujan tu. Okey, guru sebagai pembimbing memberi tunjuk ajar dan pandai menguasai isi lah. Memberi tunjuk ajar, pandai menguasai isi. Okey. Konten cikgu tu, cikgu kena jadi pemudah cara lah untuk, kadang-kadang dalam buku teks tu berat cikgu. Ayat dia berat. Ada setengah murid yang aras paling rendah tu, dia tak boleh hadam. Jadi arahan cikgu tu kena kalau boleh murid yang paling lemah pun boleh faham lah. Arahan yang cikgu bagi tu kena semua murid boleh faham lah. Macam tu lah. Kalau boleh lah cikgu cuba turunkan lagi kan. Kadang-kadang cikgu anggap macam ni. Arahan simple macam ni pun tak boleh faham ke? Untuk budak Gen Z cikgu, memang cikgu tak boleh anggap macam tu. Sebab Gen Z ni tak tahu. Mereka ni kadang-kadang arahan kita bagi tu, dah kita rasa rendah lah. Dah kena rendah lagi cikgu. So cikgu kena ada main peranan lah dekat sini, membimbing tu. Ya, tapi bukan semua macam tu cikgu. Ada juga budak yang advance tu teruskan lah. Tapi budak yang ni, cikgu kena rajin pergi tanya lah. Kalau cikgu tahu kelas yang cikgu nak ajak tu kelas-kelas hujung, kena rajin pergi dekat grup tu tanya. Boleh ke? Okey ke semua? Apa tak faham? Boleh tanya saya? Gitu. So, dan kalau boleh cikgu declare lah. Cikgu jangan bisik-bisik dengan kumpulan cikgu. Cikgu kena cakap kuat sebab nak bagi Nazir bagi markah tadi. Okey ke kumpulan belakang okey ke? Kalau tak okey saya nak pergi. Gitu. Cikgu kena declare. Ni cara tips nak bagi markah dapat tinggi. Sebab kadang-kadang Nazir macam ni, kadang-kadang dia duk sibuk ikut rubrik tu. Kadang dia tak tengok cikgu pun, dia duk tengok kat rubrik tu, dia tak perasan. Jadi ataupun kadang dia ada sembang dengan Nazir yang sebelah tu, dia sembang tu, dia terlepas part yang cikgu ambil take care tu. Jadi cikgu tak dapat benda tu. So cikgu kena, okey ke semua tengok sini Sat, tengok sini Sat. Gitu ke. Sebenarnya cikgu nak Nazir tu tolong tengok saya, tolong tengok. Gitu. Memberi tunjuk ajar panduan. Yang ni sama juga sebab yang ni kemahiran lah. Ni kemahiran. Okey. Yang tadi kognitif, yang ni kemahiran pula. Lepas tu memandu murid selesaikan masalah. Okey, macam tadi juga mesti akan ada masalah sebab budak nak kena apa? Kena cari maklumat tu semua kan. So cikgu mula cuba selesaikan masalah. Tapi satu je, jangan bagi jawapan. Tips dia jangan bagi jawapan. Kalau cikgu bagi jawapan, habislah. Dia orang kata tak ada kritis, tak ada kreatif. Kat situ sebenarnya kita nak rangsang PK21 tu. Tapi cikgu kena cuba selesaikan masalah murid-murid tu dengan berhemah lah, dengan baik. Memandu murid memanfaatkan sumber. Yang ini. Sumber ni, kalau budak bawa buku teks tapi Nazir tengok tak guna, cikgu ada masalah. Kalau bilik tu ada LCD, ada TV, dua-dua cikgu tak guna, cikgu ada masalah. Jadi cikgu kena tahu LCD nak tayang apa, TV nak tayang apa. Kalau ada kad apa ABM kat tepi tu ke bawah semua, cikgu kena manfaatkan segala sumber yang ada. Nampak ni kat sini kalau cikgu nak dapat markah tinggi ni yang ni ikut perbandingan terbeza, berhemah, bersungguh-sungguh. Yang ni suasana tu lah. Tapi yang saya pernah ingat, sumber tu pun kalau ada kat situ tak pakai pun ada markah tu tak boleh dapat penuh. Silap lah cikgu kata nak buat kat mak-mak. Tiba-tiba tak guna pun. Tak guna pun komputer tu. Cikgu duk guna LCD dekat mak-mak saja sebab LCD mak-mak tu besar dan ada sound-sound sikit kan. Tapi budak tak buka komputer pun. Kacau. Okey dah, satu menggabung, merentas, mengaitkan isi dengan yang ini. Ni merentasi kurikulum. Okey, merentas yang ini
cikgu boleh kaitkan dengan subjek-subjek yang lain. Tapi yang ini seelok-eloknya kalau cikgu nak kaitkan dengan ni, cikgu declare terus dalam RPH. Dalam RPH tu contohnya cikgu nak ajak matematik, lepas tu cikgu nak kaitkan dengan apa? Kira apa tu? Kira sudut kat mana apa tu dalam kehidupan lah. Maksudnya nak aplikasi dalam kehidupan ke kan, ataupun nak kira waktu solat ke. Jadi ada kait dengan pendidikan Islam. So cikgu kena declare dekat RPH cikgu tu. Cepat orang kata apa, lagi mudah Nazir nak bagi markah lah sebab orientasi bulan. Tapi janganlah declare dekat RPH tapi tak terlupa nak buat. Allah terlupa. Saya selalu macam tu. Saya rancang tu punyalah berdegang-degung. Tapi bila mai orang tengok tu, hilang semua. Hilang. Tak ingat tang ni. Bila cek balik, alamak, tak sentuh pun part ni. Jadi walaupun ada dalam RPH tapi cikgu tak buat, tak dapat markah jugalah. Cuma sebaik-baiknya kalau cikgu dah ada rancangan tu, sebaik-baiknya cuba try buatlah. Okey, guru sebagai pendorong pula. Nak beda cikgu lah. Guru sebagai pendorong. Okey, pendorong ni kita tengok kat sini. Okey. Yang ini saya nampak pendorong apa? Dia sebenarnya bukan dorong saja macam sama yang macam atas tu kan, bimbing lah, kawal lah. Dia kalau istilah dia bukan pendorong cikgu. PAK 21. Yang ini ni PAK 21 cikgu. Pembelajaran abad ke-21 yang ada kreatif, kritis, kolaboratif, semua nilai. So yang ini cikgu ingat dorong ni keyword dia ialah PAK 21 lah. Senang sikit. Kalau kata dorong tu sama dengan bimbing macam sama je kan. Okay. So dorong ni yang ni nak PAK 21. Komunikasi kolaboratif. Lagi apa lagi? Kritis, nampak tak? Kreatif. Senang saya buat formula PAK 21, saya rasa lagi mudah untuk cikgu ni lah. Yang ini kebat ni kan. Situasi selesaikan masalah kan. Selesaikan masalah. Okey, ni selesaikan masalah, selesaikan isu. So kalau kita kata PAK 21, kebat lah. Hilang pula. Hai, siapa ni? Saya punya ni. Okay. Alright. Sorry no. Saya hari ni berkelip-kelip pula saya punya ni. Takkan kilat lagi. Okay. So, kebat. Yang ini kebat lah. Okay. Dia dah slow sikit lah. Okay. Mungkin internet saya, sekolah saya ni slow sikit. Minta maaf no. Saya tak balik sekolah lagi. Okay. Lepas tu mewujudkan peluang untuk murid memimpin. Yang ini dalam kerja kumpulan PAK 21 tu, yang ni tips dia macam ni je cikgu. Cikgu tak bagi arahan dekat semua kumpulan. Cikgu minta wakil kumpulan. Ni tips saya lah. Saya duduk sebab gitu. Wakil kumpulan tu, ketua kumpulan kan mereka tabal lah, mereka bincang. Tapi dia yang dapat semua arahan daripada modul tersebut. Lepas tu kita bagi galakan dekat dia lah untuk memimpin. Kita katalah kalau kamu tak memimpin dengan elok, lagi satu kumpulan buat benda yang salah kan. So yang ini tadilah kan cikgu saya kata kena ada modul untuk nak bagi depa semua buat kerja. So modul ni cikgu bagi pada ketua. Senang. So ketua yang akan dengar cikgu cakap ni, dengar elok-elok nampak ketua ni ni. Lepas tu so dapat dah cikgu dapat markah ni, memberi peluang memimpin, menggalakkan murid mengemukakan isi. Allah, hilang lagi. Gangguan teknikal. Ni pun satu jugalah cikgu. Kalau cikgu nak guna internet, tips-tips lah. Internet ke, Canva ke,
cikgu kena make sure ada backup cikgu sebab plan B, sebab kita tak tahu hari tu internet masalah ke blackout ke cikgu. So cikgu kena fikir dua lah, satu yang pakai digital tu, satu lagi yang tak pakai digital langsung. Sebab blackout dan sebagainya macam tadi lah. Itu pun bagus jugalah cikgu. Sebenarnya kita rancang dua cara. Saya ada pergi tengok satu cikgu PJ. Waktu tu bersama dengan kita punya sekarang timbalan lah, Cik Nazri. Kami pergi tengok cikgu PJ nak jadi calon GC lah. Dia sepatutnya nak buat aktiviti tu dekat Padang. Tapi pada hari kejadian Allah bagi hujan lebat kat Padang. Terpaksa dia tukar masuk dalam gym. Tapi dalam gym tu sempit lah. Jadi kat situ nampaklah dia berpeluh jugalah sebab dah tertukar 100% lokasi. Macam tu. So ini pun kita kena beringat lah kan. Tapi minta Allah atok tu hak elok lah. Cuma kita pun kena ada plan B lah. Okey, menggalakkan murid pengetahuan dan kemahiran kendiri. Ni sama juga. Okey, kognitif dengan psikomotor dia. Tapi yang ini yang saya suka ni, kendiri cikgu. Kita banyak hari ni kita suap lah bagi budak tak payah fikir lah, bagi cepat sikit kerja tu kan. Tapi yang ini cikgu nak kalau boleh budak buat kerja banyak. Cikgu buat kerja sikit je, cikgu jadi facilitator je. Cikgu adjust sana, adjust sini, atok sana, atok sini. Yang lain semua budak buat kerja semua. Yang ini kalau cikgu berjaya buat tu memang dapat markah tinggi lah. Kendiri tu lah. Okey, seterusnya. Hilang. Okey, dah. Ada lagi tak? Okey, yang ini mendorong lagi ni cikgu bagi pujian. Yang ni insyaAllah saya rasa cikgu IPAT ni cikgu semua apa orang kata tak ada masalah lah. Cikgu memang rajin. Tapi kalau budak salah tapi ni cikgu jangan cakap salah lah. Cikgu cakap apa? Hampir betul. Kan? Sebab lepas tu cikgu puji sebab terima kasih sebab berani mencuba. Gitulah. Itu saya rasa cikgu selalu buat. Memberi penghargaan. Yang ni kalau saya lah yang pujian ni satu bab. Penghargaan ni cikgu pergi kedai RM2, cikgu beli je semua apa-apa RM2 yang satu pack Apollo tu RM2 penuh semua. Apollo kan RM2 tau. Tam-tam ke apa lah, macam-macam lah. Kan, siapa dapat kumpulan mana bagus ke, siapa dapat jawab soalan kebat ke, apa-apa cikgu bagi penghargaan. Sebab apa kena bagi nampak cikgu? Sebab senang. Nazir nak bagi markah tu senang. Adakah cikgu tidak ikhlas? Cikgu sebenarnya ikhlas. Tapi cikgu kena ingat hari ni saya nak skor markah ni bagi penuh. Kalau markah ni penuh, insyaAllah yang lain tu dia orang kata apa, membantulah. Kalau hak ni tak penuh, cikgu ada masalah nanti. Walaupun hak lain tu cikgu dah penuh. Memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan. Yang ni cikgu kena bagi peluang dekat student tanya. Student bagi respon. Macam kalau lah cikgu nampak kumpulan tu tak berapa tanya sangat ataupun siapa-siapa kelas tu tak tanya, cikgu petik lah. Saya nampak macam wajah kamu ni macam nak tanya soalan. Tanyakah? Gitu kah. Macam tu lah cikgu kena, yang ni cara cikgu lah. Okay, tapi mesti ada soalan. Cuma jangan cikgu pakat lah. Pakat ni dia Nazir cukup pantang kalau kita duduk berlakon ni. Tak tahulah bagi saya bila duk tengok Nazir ni dia tak mau bagi budak tu macam berlakon. Ada tanya soalan tu kan. Betul. Tu dia cikgu Ipin. Cikgu Ipin berpengalaman. Okey, perhati terhadap keperluan murid. Yang ini apa-apalah. Apa-apa pasal macam-macam lah budak-budak kita ni macam-macam PL lah. Jadi cikgu kena alert lah benda-benda yang tertentu lah. Macam contohnya ada kelas tu jenis macam nak pergi tandas ya. Tak ada mula nak pergi tandas apa semua kan. So cikgu kena pesan sikit lah nak masuk kelas ni. Apa Amin, Ahmad janganlah duk pergi tandas lagi. Tahan sat. Kan? Sebab pergi tandas pula balik lama pula tak balik-balik. Kacau.
So okey, guru sebagai penilai pula 4.5, okey, menggunakan kaedah pentaksiran. Nampak? So yang tadilah kita balik pada hak rancang tadi, cikgu nak taksir pakai apalah. Kalau salah satu penyelamat cikgu ialah modul tadilah. Modul yang mereka bincang tu kebanyakannya semua isi tempat kosong, soalan dan sebagainya. Jadi modul tu dah jadi satu bahan pentaksiran. Lepas tu bila mereka bentang ke buat gallery walk tu, cikgu pun kena pusing sekali. Cikgu kena dengar dulu sebab cikgu Hamidah selalu pesan benda ni. Kadang-kadang benda yang mereka bincang ni belum tentu betul ya tak cikgu. Mereka bincang ikut kepala mereka lah sebab mereka pun bukan ada yang pakar. Jadi cikgu kena rajin pergi tengok sebelum nak gallery walk ke, sebelum nak bentang tu cikgu pergi check dulu apa konten yang mereka hasil mereka tu betul ke tidak. Sebab pentaksiran ni baru berlaku dengan betul lah mencapai objektif ataupun tidak lah. Okay, iaitu apa, aktiviti PK21 tadilah. Alright. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Pemulihan kalau untuk murid lemah ataupun tak berapa capai objektif ni ataupun capai objektif tapi tak kuat, cikgu bagi pemulihan. Pemulihan ni, yang ini sebenarnya dalam nak tutup lagi pun cikgu boleh masukkan juga. Cikgu akan bekalkan okey untuk untuk pemulihan dan pengayaan. Cikgu tak mau sebutlah kumpulan mana yang ni, tapi untuk pemulihan dan pengayaan cikgu habaq saya nak baiklah kerja muka surat ni jawab semua soalan yang dalam muka surat tersebut. Jadi selamatlah. Pemulihan pun ada, pengayaan pun ada. Nazir tak cek pun buku tu, tapi cikgu dah declare dah bahawa cikgu arif murid lemah, cikgu akan buat pemulihan. Murid bagus, cikgu akan buat pengayaan. Itu je cikgu nak declare bahawa cikgu tahu bahawa macam mana satu-satu PDP yang bagus berjalan. Ini memberi latihan dan tugasan berkaitan pelajaran. Okey. Membuat refleksi. Nampak tak? Dia macam 3 ni kalau cikgu pandai boleh rangkum sekali. 1, 2, 3 ni. Okey, tapi mesti ada refleksi. Yang saya takut cikgu punyalah buat ni buat dulu, refleksi tak ada buat. Kacau. Sebab markah ni markah. Lepas tu menyemak hasil kerja. Menyemak ni waktu aktiviti PK21 tu cikgu dah mula bergerak lah sebab cikgu tak sempat lah nak semak selepas tu pula kan, nak katuk dah. Tu saya kata tu masa sangat-sangat mencemburui. Dan yang 4 last ni 4.6 murid sebagai pembelajar aktif ni, yang ni lah yang Nazir kata itu kan apa, puan apa, dia kata kalau tak ingat apa pun ingat hak ni lah, ingat yang ni saja. Kalau cikgu ingat yang ni, insyaAllah yang lain semua cikgu akan ni lah, cikgu akan dapat lah. Saya punya ni apa sudah berlaku. Saya buka balik lah file ni. Okay. So murid sebagai aktif ni, cikgu kalau cikgu tak buat murid aktif, cikgu ada masalah. Bukanlah tak buat murid aktif. Bukan aktif tu tiba-tiba je melompat-melompat tu cikgu. Aktif ni maksud dia semua main peranan, semua ada kerja. Tak ada satu pun duk tengok dinding, duk fikir masa depan anak kita ada berapa orang ke, tak ada. Tak ada. Dia sangat memberi respon. Okey, dia aktif lah. Dia beri respon, berkomunikasi. Okey, saya ambil warna merah lah. Sebab yang ni dah warna biar. Komunikasi, yang ni pun sama PAK 21 tadi lah. Dia macam cikgu, komunikasi ni pula, cikgu jangan risau, 90% budak tu komunikasi cikgu dah dapat markah penuh dah. Maksud dia kalau kelas 30 orang, 3 orang tak berkomunikasi, still cikgu dapat markah penuh lagi lah. Mungkin suasana sebenar pun macam tu, dia tak semua orang akan perfect lah, tak semua budak akan boleh follow kita. So tapi jangan lebih pada 3 orang lah. Kalau lebih daripada 3 orang, cikgu ada masalah tak dapat markah penuh kat sini. Melaksanakan aktiviti kolaboratif pun sama, 90% juga
Sama dia ulang balik yang tadi PK21, tapi yang ini dia masukkan bilangan. Berapa orang yang bekerjasama. Tu saya kata tadi, peranan modul cikgu tu sangat membantu cikgu untuk kawal kelas. Kalau cikgu tak ada modul lah, cikgu akan ada masalah. Kalau saya dimaklumkan macam kalau KV, dia ada modul dia, tapi modul tu untuk budak nak buat arahan tu cikgu. Jadi saya nak cikgu murnikan modul KV tu, nak bagi semua budak berperanan. Yang tu cikgu kena redesign balik modul KV tu, supaya semua budak ada peranan masing-masing lah, macam tu lah. Dan semua budak dapat orang kata apa, objektif yang pada hari itulah. Kalau yang setengah-setengah ni dia memang dah ada modul siap dah. So modul yang kita nak buat ni untuk budak, macam mana kita boleh kawal budak, bagi budak aktif, bagi budak kolaboratif dan sebagainya. Okay, respon kepada pemikiran kritik sama juga tadi PK21. Tu lah saya kata tadi, salah satu tips yang paling mudah saya duk guna, saya duk selalu amal ialah modul lah. Kita buat modul. Dan sekarang ni pula tak susah cikgu. Dulu memang modul payah lah nak buat modul kan cikgu kan. Tapi lah ni cikgu habaq kat AI cikgu. Saya nak macam ni nak bagi murid aktif ni, tolong bagi sediakan modul untuk tajuk ni dan cikgu habaq objektif apa. Lagi dia buat tu, cikgu tengoklah. Memang boleh guna on the spot. Tak sampai 5 minit dah siap dah modul. Okey, sama mengemukakan soalan. Yang ini tadi cikgu buka soalan. Lah ni cikgu nak budak bertanya. Kalau budak banyak bertanya cikgu 50% tu dah okey dah. Cikgu dapat markah penuh dah. Kalau budak tak apa nak tanya ataupun tanya seorang saja, itu pun dia tanya dia tengok atas. Kantoi dah. Ni mesti cikgu yang karang. Kalau boleh budak rajin nak tanya. Biar pilah dia tanya, cikgu macam ni okey ke? Cikgu macam ni yang ni cikgu. Kan? Macam itulah. Okey, so dah takat 50% lah. Kalau kan 30 orang, 15 tu banyak bertanya lah. Okey, yang ini isu global lokal ni. Tadi merentasi kurikulum. Sekarang ni isu-isu global. Macam contohnya makanan, buang ke apa semua kan. Cikgu boleh kait dengan makanan tu, pembaziran ke apa semua ke. So kalau isu global ni cikgu baca ni SDG. SDG ni semua isu global lah. Cikgu boleh pilih yang mana yang selalunya ni lah. Kalau nak kait dengan isu global ataupun isu-isu sensasi tempatan lah. Tapi berhati-hatilah sebab kita nak ajak budak berfikiran di luar kelas. Nak kaitkan dengan kelas. Lagi kait dengan isu-isu kat Malaysia ni saya jadi sensitif pula. Kacau. Kan? Isu lokal, isu tempatan lah dan sebagainya. So, okey, menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran. Yang ini pun samalah, cikgu kait dengan soalan kebat tadilah, nak cuba settlekan. Okey, settlekan benda-benda yang aplikasi yang di tempat yang sebenar. Saya belajar kimia dengan cikgu Ipin ni nak guna tang mana? Contohnya. Kan, saya belajar apa tu, bahan-bahan apa ni kan, nak guna tang mana? So kita cuba kaitkan nak guna tang mana tu kita yang kena bimbing lah. Jadi budak tu nanti dia balik tu, mak jangan ni makan ni bahan kimia saya belajar dengan cikgu Ipin ni, memang halal tapi dia beracun untuk masa hadapan. Kesan tu. Kesan belajar dengan cikgu Ipin. Okey, habis dah ni. Okey, dah habis dah. Jadi sampai situlah perkongsian saya. Cikgu Ida. Cikgu Ida ni mentor saya. Okey, cikgu-cikgu, jadi saya macam mana? Saya bagi balik dekat, saya serah balik pada cikgu dia ke ataupun nak buka soalan ke cikgu dia ke? Okey, saya serah pada dia lah. Kita punya pengerusi yang dihormati. Okey, terima kasih Cikgu Khairil.
atas perkongsian yang sangat berfaedah, bukan kepada calon-calon PC juga. Jadi ini adalah sesi refresh balik ilmu dan kepada kami juga sebagai seorang guru cemerlang. Sebab itu adalah hakiki kita, iaitu mengajar dan RPH dan PDPC. Okey, jadi ada soalan, saya bukakan sesi untuk soal jawab. Ada yang ingin bertanya soalan, boleh type di message ataupun on mic dan terus tanya kepada Cikgu Khairil. Ada soalan tak? Kan senang ni nak berjumpa dengan Cikgu Khairil ni. Dia orang yang sangat sibuk, jadi ambillah peluang ini untuk bertanya soalan kepada beliau. Kalau soalan kebat-kebat nanti saya akan serah pada Cik Man dengan Cik Tor. Tak apa, kita ada backup SIC Plus ada backup. Kalau tadi ni kalau cikgu tak tanya ni, saya tak boleh dapat markah tinggi lah kalau ikut kelas sebenar ni. Sebab tak ada soalan. Tak sampai 50% ni. Okey dah, kalau macam tu saya pula lah tanya soalan. Ada dah. Semua dah faham. Okey, saya pula nak tanya soalan. Ni saya terbuka lah kepada SIC Plus ke nak jawab ke kan. Okey, saya pernah dengar, kita guna PDPC ni kena ada elemen TMK kan. Jadi macam saya dengar lah, tak tahulah sama ada itu adalah rumus ke apa. Dia macam benda yang digital, contohnya TV lah kan. Kalau smart TV, kalau kita pasang YouTube je, dia tak ada interaction dengan murid macam mana, maknanya dia ada murid tak secara langsung dengan benda tu, dengan bahan digital tu, itu tak dikira sebagai macam TMK. Ada siapa boleh tolong jawab tak? Cikgu Khairil ke? Macam contohnya dia, cikgu tu pasang, macam tadi Cikgu Khairil kata kalau buka lagu pun memang peranan, tapi saya pernah dengar yang dia cakap kalau tak ada interaktif dengan budak tu, benda yang macam digital tu, tapi sebenarnya benda tu bukan TMK. Apa pendapat Cikgu Khairil dan kawan-kawan yang boleh jawab ke SIC Plus tu? Okey, dia macam ni. Sebaik-baiknya kalau kita guna tu, kita memang arif lah. Macam saya selalu tengok cikgu guna Wayground kan, quizzes tu nama baru Wayground. Memang nampak interaktif lah. Tapi saya juga dapat tengok murid tidak aktif pun ada guna Wayground, iaitu cikgu tak ada ulas apa-apa kat depan tu dan cikgu tak tayang pun skrin yang budak tengah jawab tu. Jadi saya nampak budak masing-masing pegang phone masing-masing dan menjawab klik tu kan. Adalah. Jadi dekat situ tak tahulah, di mata saya pelajar tidak aktif juga. Jadi bagi saya kalau cikgu nak guna TMK tu memang digalakkan guna, tetapi janganlah sampai cikgu tak biasa guna baru nak guna hari kejadian kan. Saya pernah pengalaman di sini ni, ada cikgu tu dia nak guna ini nak guna tu, sekali nak buka slide pun tak boleh pada hari kejadian kan. Dah berpeluh dia. Kelas tu sepatutnya dah mula tapi setengah jam habis duk godek-godek, telefon kawan sini, telefon kawan sana, tolong buka kan. Kami semua duk tengok setengah jam, duk tengok peluh dia tu saja. Jadi sebaik-baiknya cikgu gunalah TMK yang orang duk guna sekarang ni, tetapi dengan harapan cikgu dapat skor lebih tinggilah bila guna TMK tu. Tapi
cikgu kena ingat risiko menggunakan TMK yang canggih-canggih ni. Gitulah kot. Nak kata tak ada markah tu macam mungkin juga sebab zaman sekarang Nazir dah pergi tengok semua orang dah pakai canggih-canggih, tiba-tiba tengok kat kita pakai kertas majung je. Kan dia persepsi juga tu kadang-kadang tu. Kadang-kadang tak tahu lah, pada jawapan saya ni nak ikut Nazir jugalah sebenarnya. Okey, jadi maknanya di sini kita kena pastikan anak muda kita tu dah fluent lah dengan apa benda yang kita nak buat tu kan, supaya kita nampak smooth lah benda tu kan dan memberi kesan. Okey, Cikgu Nazar ada soalan? Assalamualaikum. Salam. Cikgu Dia dan kawan-kawan. Saya nak share sikit tentang modul TMK kan. Tentang menerapkan elemen TMK dalam PDPC. Okey, saya taklah kata arif sangat. Tapi saya ada modul tu, cikgu-cikgu pun sebenarnya ada untuk penyaras TMK yang sebelum ni lah. Okey, tapi mungkin ada yang tak dapatlah benda tu, tak disebarluaskan dengan betul. Nanti saya akan share modul TMK tu dalam grup, ada grup Telegram kan? Ya betul, kita ada Telegram. Okay. So dalam tu dia ada semua subjek, BM, BI, Maths, Sejarah, Pendidikan Islam dan PJ pun ada. Jadi dia ada bagi contoh lah PDPC tu dengan elemen TMK yang diterapkan. Boleh tengoklah contoh-contoh RPH dan aktiviti pengajaran. Nanti saya share. Okey, terima kasih Cikgu Nazar. Okey, ada soalan Cikgu Khairi dekat mesej. Masa Nazir nak masuk kelas, murid dah kena suruh dalam kumpulan ke dah laptop atau LCD dah ready all? Tak boleh gambar perjalanan Nazir nak masuk kelas tu macam mana? Okey, Nazir akan datang, dia akan mula-mula dia akan pergi ke pejabat. Lepas tu cikgu akan dapat panggilan telefon dari pejabat. Nazir sudah datang untuk menilai cikgu. So dijemput cikgu ke pejabat lah. Waktu tu ada PGB cikgu akan berada di sana dan Nazir pun akan buat sedikit ucapan tahniah sebab cikgu terpilih dan meminta masa cikgu di-reliefkan lah masa-masa yang lain. Jadi mereka akan sebut mereka nak observe kelas mana dan tengoklah kalau kata kelas tu awal pagi, mereka akan selepas minta izin dan PGB pun dah izinkan, mereka akan suruh cikgu, okey cikgu, saya tengok kita ada setengah jam lagi nak masuk kelas. Cikgu, saya minta cikgu pergi set up kelas. Macam tu. So dia bagi peluang untuk kita set up. Lepas tu kalau cikgu dah sedia set up, cikgu akan minta murid ke siapa-siapa ke pergi keluar Nazir lah untuk ke bilik cikgu. So kat situ cikgu boleh lah kalau kata cikgu Anis nak susun dalam kumpulan ke, susun dalam kumpulan tu saya tak sure sebab macam tersusun pula macam pelik lah kan. Kalau melainkan memang meja disusun dalam kumpulan tu tak ada masalah lah. Tapi kalau macam cikgu nak susun tiba-tiba ada dah kumpulan A, kumpulan B tu, tapi saya rasa okey jugalah kalau ada justifikasi. Maksud dia kumpulan yang cikgu susun ni ada aras terbeza. Maksud dia ada kumpulan bagus, kumpulan sederhana, lemah dan cikgu nak bagi tugasan pun tugasan yang berbeza aras. Arahan berbeza, panduan ransangan pun berbeza. So tak ada masalah cikgu susun tapi cikgu bagi justifikasi lah. Dan nak buka laptop, LCD semua tu ya cikgu boleh buka siap-siap kat situ. Memang Nazir bagi peluang untuk cikgu buat persiapan lah. Ada kemungkinan Nazir mencerak jam 8 pagi. Ya, Nazir akan datang ikut waktu sekolah cikgu. Ada kemungkinan. Waalaikumsalam. Cikgu Azila. Ya, Nazir akan datang sebab mereka akan duduk hotel berdekatan. Mereka akan breakfast pukul 7. Mereka akan terus ke tempat cikgu lah. Mereka akan check out pukul 7 tu, mereka akan terus ke tempat cikgu lah. Kalau kelas cikgu dikatakan kelas pagi lah. Kalau mereka nak pilih kelas pagi lah.
mereka dah pakat dah, okey kita nak tengok kelas pagi dia, jadual dah ada. Macam tu. Perlu ke murid duduk dalam PK1? Saya rancang nak buat aktiviti berkumpulan di luar kelas. Dia macam ni cikgu. Kedudukan PK21 ni bukan sekadar susun meja tu, tapi kalau baca buku Cikgu Helmi tu bukan sekadar susun meja. PK21 tu macam mana cikgu nak menggalakkan murid berkolaboratif, berkreatif, berkritis tu. Yang itu yang cikgu kena fikirkan. Kalau susun meja tapi murid tak berkomunikasi pun tak berjaya juga. Jadi cikgu nak buat dalam kelas, luar kelas ke tak kisah. Yang penting cikgu faham konsep PK21 tu lah. Apa? Selalunya jemaah Nazir akan call seminggu awal. Ya Cikgu Azila, betul. Paling dekat seminggu awal lah. Paling untung cikgu akan dapat sebulan awal. Susun meja cuma sebahagian kecil. Betul. Betul Cikgu Man. Cik Man. Ya. Risaunya macam mana nak galakkan murid sekolah rendah bertanya pasal kandungan bahasa Arab. Mostly murid akan tanya kita pasal cara nak selesaikan kerja tugasan. Bahasa kena bagi Cik Man jawab. Cik Man. Sebab Cik Man orang bahasa. Macam mana Cik Man nak bagi orang tanya dalam bahasa yang kita ajak? Cik Man tahu kelas orang dia. Macam mana kalau kita bahasa Arab ni satu part lah cikgu. Tapi mungkin cikgu juga boleh ada macam setiap kumpulan kena ada satu soalan. Dalam modul tu setiap kumpulan kena cipta satu soalan. Kalau murid tu aras rendah, cikgu buat soalan tu kena susun balik saja. Ustazah kena buat bagi mereka susun jadi soalan dan tanya balik cikgu. Kita tak ajar mereka orang kata berlakon bertanya soalan, tapi memang dalam modul tu susunkan soalan ini menjadi soalan yang betul. Lepas tu kena siapa dah berjaya susun, sila tanya cikgu. Bahasa Arab. Macam tu boleh ke Ustazah Alia? Assalamualaikum. Ya, salam. Cikgu Ustazah Tasniah. Ya. Assalamualaikum. Saya nak kongsi nak respon sikit tentang komunikasi dalam bahasa Arab lah untuk nak bagi pelajar kita aktif untuk anak-anak sekolah rendah kan. Sekolah rendah kan kita ada lughatul fas tu. Maksudnya at least anak-anak kita boleh sebut mahadha mahadhi pun meriah dah. So dia mahadhi sahih khata yang perkataan biasa yang memang anak-anak sebut selalu tu bagi meriah. Kita depa ada kumpulan ni tanya, kumpulan ni pada sebut. Kemudian kat dibahasakan dari kat tas kongsikan yang Kak Tas dapat ilmu daripada Kak Tas punya mentor lah, Cikgu dia dan Cikgu Hamidah masa waktu observation dulu. Kemudian daripada ilmu tersebut lah Kak Tas praktik dalam GC masa Nazir datang tu. Kak Tas buat terus macam satu drama dia panggil apa? Explorers dalam PDPT bahasa Arab tu kita buat explorers dalam tu. So dia ada checkpoint dia. Kak Tas dengan Cikgu Khairil punya pembentangan tadi. So kita dah buat macam modul tu siap-siap. Comel dan modul tu pula kalau boleh kita masukkan dalam dalam RPH kita tu bagi seolah-olah nanti tak ada tanya apa dah. Macam setiap apa kita nak buat tu macam checkpoint pertama kita dah bubuh. Kat checkpoint pertama tu dah apa yang kita nak buat kan. At least sampai budak nak tanya kita pun kita dah letak kat situ. Tapi Kak Tas lebih kalau rendah masukkan lughatul fas. Kalau kita dalam bahasa Arab ni dia ada lughatul fas. Kalau dalam bahasa biasa dalam kelas. Ini semacam anak hantar mahadhihi macam tu saja. Tapi kena meriah. Maksudnya
bukan kumpulan tu saja, dia kena semua kumpulan bagi peranan macam tu. Kemudian dari segi nak bagi bila dalam kita buat explorers, kita kena validkan checkpoint tu. Ada checkpoint yang memang arah dia rendah. Mungkin kalau dari segi bahasa kita ada 4 kemahiran tu kan. Ada kita guna set kemahiran mendengar, kemahiran bertutur. Dia ada satu checkpoint tu kat atas buat memang kemahiran bertutur dia aplikasi balik apa yang dia dah macam kutip-kutip setiap checkpoint tu. Last dia pergi dekat dia videokan apa yang dia dapat tu. Lepas tu last sekali pula kat atas buat yang semua orang kena collaborate buat kalam jama'i. Tu yang last final rumusan. Bila kat situ dia jadi macam kat atas tak banyak bercakap lah, kat atas cuma awal-awal tu kita kata tunjuk yang kat atas punya dekat lah. Yang kat atas punya TikTok tu, tu masa dekat atas tak mengajak banyak. Dia macam kita share apa yang kita ada tu dekat budak-budak, dia macam dia rasa berbeza daripada yang kita masuk kelas kita mengajar tu kan. Dan ni kita bagi kat depa tu macam storyboard macam daripada awal kita nak masuk tu ke mana, kata buat projek sikit awal-awal tu. Projek tu kata ambil daripada Ustazah Bashirah. Ustazah Bashirah punya projek kan dalam bahasa Arab kami ada macam kita panggil apa? Projek based learning tu kan. So kat dalam masa 10 minit kata ajak depa cara nak masuk asyik mendi tu yang kata punya bahasa Arab lah. So dia macam hakiki, benda tu berlaku dan bau nasi tu dalam kelas. Dia memang benda tu real. So itu kot kata rasa macam budak dia tak duduk diam. Masa dia semua dia dah tahu dah function dia. Kita kena bagi checkpoint, setiap checkpoint tu ada macam cikgu apa Khairi sebut tadi kan. Kita kena buat setiap modul dia tu. Di checkpoint kita buat macam detail sikit. Pensyarah tu pula dah. Dia punya nazir tu, doktor tu dia tengok kita punya apa, kita pelekat dekat meja kan modul kita guideline lah kalau macam checkpoint kalau apa kalau exploration dia ada macam apa orang panggil apa? Arahan-arahan tu. Kan kita letak. Kat tahu boleh dalam bahasa Melayu je arahan. Arahan dalam bahasa Melayu je tapi dia punya perjalanan tu memang dia bercakap Arab. Dia bercakap Arab lah budak-budak tu. At least mudah-mudah je. Okey, anti ma haza? Dia tanya kawan dia pula, anta hal haza contohnya belajar apa? Sikinun. Hal haza sikinun. Hal haza sahih? Khata' tanya. Sahih ke khata' ke? At least bercakap dalam Arab. Itulah yang memang kata nampaklah dari segi kemeriahan kelas tu mungkin antara poin lah kot untuk Nazir tu nak bubuh PAK 21, dia nak bubuh kolaboratif, dia nak bubuh komunikasi, dia nak bubuh semua poin tu. Kata rasalah itu saya pengasihan untuk Lughatul Fas tu penting untuk bahasa Arab. Lughatul Fas tu penting. Kata tik-tik tu lah yang tu memang dia sebut lah dalam penaziran tu kan. Ustaz Hakimi tu disebut yang tu. Okey, terima kasih banyak. Syukran. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat bermakna. Lepas ni saya akan bentangkan mentor dan mentee. Jadi cikgu-cikgu jangan risau, cikgu-cikgu akan diberi mentor untuk cikgu-cikgu belajar tips-tips daripada mereka. Okey? Ada soalan lagi tak? Saya nak tanya soalan sikit. Okay. Mengenai apa pembelajaran terbeza. Pembelajaran terbeza ni apa yang saya faham satu aktiviti tapi boleh dinikmati oleh semua pelajar lah mengikut aras dia. Tetapi kalaulah macam adakah kalau kita membahagi kumpulan, kemudian dalam kumpulan tu ada fungsi pelajar masing-masing macam Cikgu Khairi cakap tadi role play. Kemudian role play tu pula kita bagi untuk menjayakan mereka punya matlamat tu, role play yang susah kepada pelajar yang mempunyai konektif yang tinggi. Kemudian yang sederhana mungkin tugas dia slow sikit. Kemudian kalau yang paling rendah mungkin tugas dia paling basic dalam kumpulan tersebut. Adakah yang tu dikira sebagai pembelajaran terbeza? Saya minta pandangan. Terima kasih. Macam ni, saya tak pandai nak detailkan secara teknikal lah. Tapi saya nak bagi cikgu faham konsep pembelajaran terbeza ni ialah saya pernah dengar yang dalam kelas kita ada 3 ekor haiwan. Ikan, monyet, gajah.
Ni nak faham konsep lah, tapi janganlah kata saya kata sampai hati Cikgu Hairi buat budak-budak jadi haiwan pula. Monyet, ikan, gajah. Kalau cikgu tak kenal murid, cikgu ustaz dia tak kenal murid, kalau kita tak kenal murid, kita bagi tugasan tu macam sama je lah. Macam tu. Tapi kalau kita kenal murid, macam gajah, jangan bagi dia tugasan panjat pokok. Macam tu lah. Jangan bagi tugasan panjat pokok. Confirm dia tak boleh panjat. Dia kata, cikgu saya nak naik. Confirm dia aras dia akan dapat TP 1 atau 2 saja. Dia tahu panjat tapi dia tak boleh panjat. Aplikasi tak boleh. Ikan lagilah memang tak boleh panjat. Tapi kalau gajah bagi tugasan dia, awak tolong cabut pokok pisang dulu. Saya nak awak cabut pokok pisang. Dia kata, dia tarik macam tu je. Dia guna belalai dia. Lepas tu dia tengok kita bagus dia boleh cabut pisang, cabut pokok besar sikit, boleh banyak pokok jati. Yang cabut pokok jati pula, dia pun try. Cikgu kena kuat sikit ni. Saya dia try boleh cabut pokok jati. Terus dapat TP 6 lah. Macam tu lah, berbeza tu dia kita kena tahu aras murid tu dan kita boleh bagi semua murid menikmati pembelajaran kita. Gitu. Kemudian yang kedua ialah satu lagi yang ni saya ambil daripada konsep lesson study sebab dia banyak fokus kepada pembelajaran murid. Tidak ada satu murid pun keluar dari kelas kita tu yang tak dapat apa-apa. Ini pembelajaran terbeza yang kita kena fikir dalam kelas kita ni. Murid yang paling lekeh, paling lemah, paling semua dia terpaling, dia paling inilah, paling lemah. Dia keluar kelas kita tu, dia dapat satu ilmu pun dah kira capai dah objektif kita. Tapi bergantung pada cara kita tulis objektif tadi. Tapi murid paling lemah tu, dia boleh balik cerita dekat mak ayah dia, belajar apa hari ni dengan Ustaz Ali ni. Saya belajar cara ambil wuduk dengan sempurna. Itu je dia boleh sebut. Cuba sebut cara ambil wuduk. Yang tu saya tak sampai lagi. Ustaz Ali ajak tu saya pergi tandas contohnya. Tapi maksud dia tahu hari ni dia belajar cara ambil wuduk dengan sempurna. Dia tahu itu je, dia tahu tajuk saja. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia tahu ada benda dia belajar. Maksudnya terbeza tu sampai tahap tu. Murid yang paling rendah dalam kelas kita tu, dia tak balik kosong. Contoh yang pengajaran yang tidak ada pembelajaran terbeza pula, macam masjid, ustaz mengajak di masjid. Bukan ustaz tu tak pandai sebab ustaz tu dia tak mahu guru cemerlang dekat masjid tu. Dia ajak je maghrib sampai isyak tu sampai habis. Budak orang makmum yang hadir tu dengar ke tak dengar ke, sembang ke, dia ajak sampai isyak azan, dah habis dah kelas kita ni. Jadi tak ada apa pun, usaha apa pun tak ada. Dia kerja ajak. Orang bayar saya untuk ajak, saya ajak saja. Tak mau jadi lugu tu lah. Jadi guru calon-calon guru cemerlang ni dia sangat mengambil berat tentang keadaan pembelajaran murid tu. Jadi dia cuba laraskan dari segi aktiviti ke, dari objektif ke, dari segi pendekatan ke, apa saja dia akan pesah sampai budak ni dapat juga apa sesuatu daripada kelas cikgu lah. Itulah pembelajaran terbeza, cikgu. Saya nak respon dengan Cikgu Ali tadi. Pembelajaran terbeza cikgu tu betul, tapi itu dia ada macam-macam jenis. So cikgu punya pembelajaran terbeza ni dia pembelajaran terbeza dari segi aktiviti ataupun proses lah. Maknanya kita mungkin nak capaikan objektif yang sama. Ada juga yang macam kalau kelas saya pada pemulihan lagi lah. Dia jadi pembelajaran terbeza dari segi konten pula, kandungan pula sebab ada budak yang tak boleh baca, ada yang baru kenal huruf. Jadi macam cikgu, mungkin cikgu nak mencapai satu objektif yang sama tapi cikgu nak buat aktiviti yang berbeza untuk mencapai objektif tersebut berdasarkan tahap penguasaan anak murid cikgu. Itu adalah pembelajaran terbeza, cikgu. Okey, saya menjelas sikit lah. Apa yang saya faham berdasarkan penerangan tu, pembelajaran yang saya lakukan tu kiranya bermakna kepada setiap pelajar yang lalui lah walaupun berbeza aras kognitif.
Kemudian saya nak tanya satu lagi soalan susulan. Kalau macam dalam kelas saya ni, kebanyakan pelajar saya majoriti okey. Maksudnya cemerlang. Tapi tetap saya buat pembelajaran terbeza. Sebab tetap ada yang lemah sikit. Walaupun lemah dia tu dalam kategori cemerlang. Cuma adakah saya nak kena cuba untuk pastikan Nazir maklum bahawa saya buat pembelajaran terbeza tu di RPH? Yang tu satulah soalan saya. Jadi kalau lah saya takut Nazir tak nampak saya buat pembelajaran terbeza tu, jadi saya nak kena maklum di RPH atau tidak? Satu. Yang kedua, tak apa, satu tu dulu lah. Okey, baik. Okey kalau maksud dia situasi cikgu pelajar tu cemerlang, jadi tak ada terbeza. Dia macam ni. Cemerlang, mungkin dia cemerlang dalam, kalau ikut taksonomi Bloom tu, dia ada sampai 6 lah kan. Jadi adakah dia boleh sampai tahap sintesis ke? Jadi cikgu boleh push lah the maximum limit lah. Maksud dia cemerlang yang ustaz masukkan tu sampai tahap mana. Kalau aplikasi itu di level cemerlang, cikgu tak mau dah, cikgu nak pergi lagi analisis. Analisis tu boleh lagi, pergi lagi. So maksud dia cikgu boleh buat terbeza kat situ. Dari segi taksonomi Bloom tu. Jadi clear jugalah nanti dalam objektif tu, cikgu dah boleh lepas cikgu tulis objektif tu, aras mana yang cikgu boleh push budak-budak. Yang itulah saya kata tadi tu, bila cikgu dah alert dengan budak cikgu, so kita dah tak buat dah aktiviti memahami, mengetahui tu. Kita lebih kepada aktiviti yang macam analisis. Bagi lagi soalan-soalan situasi yang paling mencabar. Saya bagi contoh macam kenapa ada maqasid syariah kan? Sebab ada hukum yang kena bahas benda tu sebab zaman Nabi tak ada kan. Sebab jadi hanya orang yang boleh bahas hukum ni orang yang dah faham semua dah bab-bab yang basic-basic ni baru boleh bahas yang ni lah, ataupun dah hafal hadis dan sebagainya lah. So macam tu cikgu kena buat kelas tu jadi macam tu. Ataupun perdebatan ke, cikgu buat berdebat antara fakta ni dengan fakta ni ke. Nampak tak? Dia punya aktiviti dah berbeza cikgu. Jadi yang RPH memang kena tulis, tapi penulisan yang macam mana yang menampakkan pembelajaran terbeza. Okey, ada soalan lagi? Okey. Cik Man. Boleh dengar dah? Boleh dengar dah. Allahu Akbar. Tadi puas saya bercakap, rupanya tak kedengaran. Okey. Saya rasa saya nak tambah sikit lah. Nak bagi sedikit pandangan tentang yang terbeza tu. Okey, yang pertama tadi ada dimension masa pembentangan perkongsian Cikgu Khairil tadi. Masa menerangkan tentang objektif. Okey, kejap. Sebab kami ada online line juga ni pada masa sama. Okey. Serentak. Okey, yang pertama Cikgu Muhammad Ali kalau kita nak tunjuk keterbezaan tu, pedagogi terbeza dalam PDP kita, sama Cikgu Ling. Tadi tips yang awal dibagi dalam penulisan RPH, dalam objektif tu kita nyatakan yang sekurang-kurang tu. Itu satu indikasi sebenarnya, indication yang menunjukkan kita melaksanakan pedagogi terbeza. Okey, maksudnya aras murid kita tu dia ada pelbagai. Okey, daripada situ pencerap dia akan tengok dalam aktiviti kita. Okey, dalam aktiviti tu, okey, untuk kita nak buat pedagogi terbeza ni dia ada beberapa lah. Dia ada 4 sebenarnya. Ada disebut dah sebahagian tadi, proses, kandungan. Tapi satu kalau untuk murid yang cemerlang tadi tu, satu yang cikgu boleh buat. Sebab bila murid cemerlang ni dia aras dia, kalau kita aras kalau Bloom taksonomi tu, Anderson, dia aras yang tinggi dia create. Kalau dia kata murid cemerlang kan, dia menghasilkan, mencipta. So kita bagilah dari segi produk tu, produk yang dihasilkan tu, keterbezaan dari segi produk. Maksudnya hasil akhir pembelajaran murid tu dia boleh hasilkan apa? Contoh, satu kumpulan murid ni kita bagi, kita hasilkan satu
katalah dia menghasilkan satu petikan ke apa ke, yang satu kumpulan lagi dia menghasilkan apa-apa illustration, infografik ke, satu kumpulan lagi dia menghasilkan dalam bentuk apa, poster ke contoh. Maksudnya dia hasil pembelajaran tu tetap benda yang sama, benda yang sama yang dipelajari, objektif tu tetap yang sama. Cuma hasil akhir dia tu ada pelbagai dan boleh dikongsikan dengan semua murid dan semua dapat faham apa maklumat yang disampaikan tu. Jadi semua di akhir pembelajaran tu pun semua akan dapat maklumat pembelajaran, knowledge apa yang cikgu sasarkan dalam PDP tersebut. Macam tu je, jadi tak payah pening-pening. Okey, dan jangan rigid sangat bila kata terbeza tu, dia kena macam contoh macam proses tadi lah. Kumpulan ni nak kena mengajar macam ni, dia ada pelbagai sebenarnya. Okey, tu je lah untuk perkongsian. Terima kasih. Okey. Ada soalan lagi? Terima kasih Cik Man. Okey, saya nak kongsi, tak ada apa-apa, saya nak kongsikan senarai mentor-mentee untuk calon guru cemerlang untuk tahun ni lah. Okay, nanti saya akan blastkan di dalam Telegram. Cikgu-cikgu, pastikan cikgu-cikgu join lah Telegram untuk calon. Sekejap saya share. Ini dah kita punya Telegram kita. Mohon GC 2026 please. Okay, pastikan cikgu-cikgu join lah Telegram ni sebab kami akan update ataupun berkongsi maklumat ataupun ilmu-ilmu lah di dalam Telegram ni. Okay, jadi di sini saya nak tunjukkan lah kita ada untuk sekolah untuk cikgu-cikgu calon-calon ada 38 orang dan ini adalah senarai-senarai. Ini pun sebenarnya GC pun dia tak tahu lagi mentee-mentee dia sehari ni lah sebab kami baru dapat nama calon-calon yang telah disenaraikan secara pendekkan lah untuk diverifikasi. So dengan cepatnya kami telah meletakkanlah nama, kita kat sini ada nama GC dan kami cuba memberikan mentor yang terbaik untuk anda semualah berdasarkan subjek-subjek. Kalau yang tak ada tu kami cubalah nampak kepakaran cikgu tu untuk membantu calon-calon guru cemerlang lah. Okey, di sini juga ada SIC Plus yang akan membantu. Juga selain daripada guru cemerlang ada SIC Plus yang membantu dan saya akan blastkanlah di dalam grup Telegram kita nanti. Okey, ni adalah senarai-senarainya. Okey, jadi saya nak bentangkan sedikitlah apa yang okey, ni adalah perancangan MGC berkolaborasi dengan sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk perancangan mentoring lah untuk calon GC untuk 2026 dan pada 11 Jun hari tu kami telah membuat satu perkongsian lah dari segi slide pembentangan dan dokumentasi dan ramailah yang tak dapat hadir jadi kami akan berikan rakaman lah di dalam grup Telegram tersebut untuk calon-calon lihat semula lah di mana Cikgu Nolida, Cikgu Naza Toshima dan saya sendiri telah berkongsi lah dalam perkongsian tersebut. Kemudian hari ini kita ada perkongsian PDP berasaskan Sustainable 4 oleh Cikgu Khairil. Okey, dan untuk seterusnya kita akan buat open classroom mana PLC lesson study dan hasil daripada perbincangan kami daripada AJKM GC bersama dengan Puan Hariza SIC Plus, kami telah memilih 2 calon guru cemerlang
untuk menjadi guru model dalam lesson study tersebut, iaitu Cikgu Nazatul Shima, SMK Arau, mengajar subjek Bahasa Inggeris untuk sekolah menengah 8 Julai nanti. Dan untuk sekolah rendah, Cikgu Ainun Nasibah, SK Kayang, subjek Bahasa Melayu untuk sekolah rendah. Okey. Jadi kita akan, saya harap cikgu-cikgu akan dapat surat lah. Maknanya kita akan bahagi mengikut 2 kumpulan, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita akan bahagi 2 lah untuk melindungi masa MMI kita. Jadi kita akan bahagi 2 untuk kita bergerak ke PSC lesson study ni. Jadi kepada mentor Cikgu Ainun Nasibah, kita boleh tengok kat sini. Kalau Cikgu Ainun Nasibah, saya kami letak di sini. Cikgu Ainun Nasibah. Okay. So Cikgu Amira, di sini dia ada Cikgu Amira, Cikgu Sutina, Cikgu Amira, Cikgu Bahasa Inggeris, Cikgu Sutina, Cikgu Bahasa Melayu, Cikgu Nur Hafida, Cikgu Guru Cemerlang Sains. Tapi Cikgu Rafida ni dia arif dah pasal SKAS Standard 4. Jadi mohon bersama-samalah dengan SIC Plus. Puan Hariza pun memang dia yang memilih Cikgu Ainun Nasibah ni untuk menjadi guru model, dan kita akan merancanglah ini adalah persediaan untuk lesson study kita, iaitu kita ada perbincangan RPH lah bersama mentor dan mentee. Maknanya Cikgu Ainun Nasibah ada tak hari ni? Dia ada tak hari ni? Dia akan, jadi mentor akan membantulah Cikgu Ainun Nasibah untuk menghasilkan satu RPH yang memenuhi standard SKAS Standard 4 ni. Kemudian kita akan buat open classroom yang akan dihadiri oleh calon-calon guru cemerlang. Kalau untuk sekolah menengah kita buat pada 8 Julai. Kalau untuk calon-calon guru cemerlang sekolah rendah kita akan buat pada 9 Julai. Okey, kita akan melihat open classroom Cikgu Ainun Nasibah atau Teacher Nazatul Shima sebagai guru model. Jadi kita akan bincanglah di situ. Di mana kalau untuk sekolah menengah kita buat 8 Julai, kita akan bincanglah dapatan daripada PDP open classroom tersebut. Dan sambil tu juga bolehlah berjumpa dengan mentor nanti. Mentor-mentee alert ya, tolong cari mentor-mentor anda. Mungkin mentor anda ni guru cemerlang ni sibuk sikit, tapi cubalah dekati mereka, usahalah. Macam saya dulu pun cari mentor saya, walaupun mentor saya sibuk, tengah-tengah malam pun saya PM dia. Dia akan respon saya waktu tengah malam, tak apa, saya faham dia sibuk. Kita tak cari ilmu, kita nak cari orang yang yang untuk guru ni kita kena bersungguh-sungguh. Okay, so kita cari kita punya mentor untuk kita bolehlah macam tadi Ustazah boleh bersama dengan konten, jadi kita boleh tahu macam mana kita nak handle kita punya PDPC kita. Sebab kadang-kadang bila sama dengan konten ni dia senanglah sikit kan. Dia tahulah macam mana nak tackle dari segi bahasa Arab, macam mana murid nak buat aktiviti kan. So saya akan belajar dan pastikan calon GC join group Telegram tersebut. Okay. Dan ini adalah rakaman ni pun saya akan bagi balik dalam Telegram, rakaman yang pada 11 Jun hari tu, di mana perkongsian dari segi dokumentasi, pembentangan dan juga file-file tambahan lah untuk showcase bila Nazir datang untuk verifikasi di lapangan. Okey, ada soalan apa-apa tak nak tanya? Dan pastikan cikgu-cikgu jawab ya dekat mesej dipinkan link untuk kehadiran dan maklum balas untuk taklimat kita pada hari ini. So ada apa-apa soalan tak?
Dan masa dan kita akan mengadakan, kita dah start lah bila cikgu dah dapat nama telefon mentor, cikgu boleh minta bimbingan daripada mentor lah dari segi RPH, macam mana cikgu nak buat RPH, macam mana cikgu nak, slide cikgu dah siap ke, mungkin dia nak suruh dia tengok ke, nak buat bentangan dekat depan dia ke, okey dia lalukan lah. Jadi saya rasa sampai situ saja. Untuk ada persoalan tak? Sebab dah pukul. Cikgu Khairi ada nak tambah apa-apa ataupun GC lain nak tambah apa-apa ke? Kita buat ni open round table nak kongsi apa-apa ke kepada calon-calon GC yang lain? Tadi Cikgu Nazar pun dah sharekan modul TMK di dalam Telegram tersebut lah. Dan Cikgu Hamidah pun sentiasa update barang-barang yang ada dalam Telegram tersebut. Kalau yang pementor tu hanya untuk calon dipilih atau macam mana ya? Ya. Tapi Cikgu Khairi ada open untuk cikgu-cikgu di seluruh Malaysia. Cikgu Khairi respon? Ada saya buat untuk luar Perlis lah, pementoran secara online lah, macam tu. Itu pun bukan saya yang buat, ada mentee saya yang buatkan grup tu. So daripada 16 orang dah jadi 132 orang. Memang macam-macam lah dalam tu. Jadi boleh je kalau Cikgu Hafiz daripada luar Perlis ke, boleh je nak join. Nanti PM nombor telefon saya add dalam grup lah. Sekarang kami dalam fasa ni lah, saya tekankan PDP lah, PDP. Kebanyakan yang PDP ni tang objektif pun dah saya tengok nanti malam besok atau lusa kot saya buat untuk tulis objektif je. Banking ABCD tu macam mana nak tulis, insyaAllah. Cikgu Hafiz dari mana ya? Terengganu. Oh, okey. Terima kasih join. Terima kasih juga untuk perkongsian. Sama. Okay, ada apa-apa lagi tak? Nak tanya soalan ke? Sebab kalau kat sini semua GC ada. Kalau nanti boleh terus ke mentor lah kalau ada persoalan lagi. Dan GC pun tolonglah bantu anak-anak buah anda ya. Boleh cuba apply penulisan dalam. Okey, Cik Ta cakap SIC Plus, kita cakap guru cuba apply penyoalan dalam bilik darjah secara scaffolding untuk terbeza. Okey, penyoalan scaffolding ni dia daripada soalan yang mudah kepada yang sukar. Jadi kita boleh penyoalan pun kita macam secara ni lah, berperingkat lah kan, supaya kita kita dapat menggalakkan murid untuk memberi respon kepada kita ataupun memberi soalan. Okay, terima kasih Cik Ta for the tips. Okay, ada lagi? Okay, cadangan. Okay, Cikgu Nazatul Shima, teacher. Salam, saya nak tanya, tadi ada info untuk presentation semua grup. Kalau boleh bentak isi lagi bagus kan? Kalau kita mulakan kelas kita dengan presentation terus boleh ke lepas? Ni untuk yang 8 Julai ke, teacher Nazatul Shima? Oh, observation. Okay, boleh.
Okay, good idea. Nanti kami akan bincang semula dengan YDP, MGC nanti. Okay, lagi ada soalan lagi? Cikgu-cikgu di negeri Perlis kira betul tau sebab kita orang MGC Perlis dengan kerjasama sektor pembelajaran cuba membantu cikgu-cikgu. Jadi sebab ada juga yang kami sebagai guru cemerlang ni dihubungi oleh calon-calon GC dari negeri lain untuk menjadi mentee, nak jadikan kami ni mentor. Jadi ambillah peluang ini, cubalah mendekati mentor-mentor anda untuk menyerap ilmu dan aura mereka. Okey, saya rasa tak ada apa kot lah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Khairil, kepada pegawai-pegawai JPN yang sudi hadir untuk terlibat kita, perkongsian kita pada hari ini. Kita akhiri kita punya program hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, sebelum tu boleh tak kita tekan gambar? Nak tekan gambar. Okay, boleh buka mic pula. Buka kamera. Cikgu Khairil, tolong Ustaz bentuk gambar tak? Cikgu Nazar dia orang TMK. Cikgu Nazar, tolong tak tekan gambar. Okey. Okey, adik-adik semua. 1, 2, 3.